Alhamdulillah saya sempat hadir pada satu perjumpaan di Majlis Perundingan Melayu yang pada dasarnya untuk menyatakan hasrat kepada kerajaan untuk memberhentikan atau menangguhkan penjualan Battersea di London itu. Ini kerana kita memerhatikan ini adalah merupakan isu negara, isu maruah negara dan yang perlu kita pertahankan, bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh rakan-rakan tadi, bahawa tanah di London itu adalah merupakan hak orang Melayu. Melayu per se adalah merupakan saham PNB, KWSP, yang mewakili orang Melayu. Jadi memang kita bersetuju dan dengan tidak mahu kerajaan menjual Battersea ini. Jadi kita pada hari ini pun dapat berita bahawa kerajaan melalui KWSP dan juga PNB telah pun tidak jadi untuk menjual. Ini satu perkara yang sangat-sangat kita alukan. Moga-moga tanah kita di sana tu, di Battersea itu, akan menjadi hak milik orang Melayu kita, kekal berada di sana. Jadi ini saya ucapkan setinggi tahniahlah kepada penganjur majlis ini, iaitu Majlis Perundingan Melayu, yang begitu concern, yang mengambil berat akan keadaan suasana Battersea ini, demi untuk maruah negara kita lah. Jadi alhamdulillah, tahniah syukur kerajaan telah melalui KWSP dan juga PNB telah menangguhkan ataupun tidak menjadi jual. Apapun keputusan seterusnya yang kita nak, walaupun benda ini merupakan satu business exercise, jadi kita apapun mesti dilihat daripada sudut kepentingan negara, kepentingan bangsa. Ya, jadi itu adalah merupakan hak Melayu kita sebagaimana saya sebut tadi melalui PNB. Jadi saya harap Battersea akan kekal untuk jadi milik kita lah. Terima kasih. Alhamdulillah, saya daripada Pekembar Wilayah Persekutuan ucapkan terima kasih kerana kami dijemput untuk menerangkan. Jadi pandangan saya, pagi ini kita dapat berita daripada pemegang taruh KWSP dan PNB yang tidak berhasrat untuk menjual sebahagian daripada pembangunan di Battersea di London. Jadi selarilah dengan Pekembar Wilayah untuk mendapat penjelasan supaya perkara ini dapat diselamatkan. Okey, jadi kami menyokong penuh tindakan KWSP dan PNB untuk tidak berhasrat menjual ataupun memberi pemegangan saham ini kepada pemegang taruh yang lain. Terima kasih. Saya sebagai developer yang pernah terlibat dengan Sandabi Property, di mana ketika itu kami diberi peluang oleh permintaan Datuk Seri Najib dahulu, di mana Datuk Seri Najib mengarahkan Sandabi Property menubuhkan vendor Bumi Putra, supaya tujuan dia vendor-vendor ni dapat diketengahkan to capture projek Battersea ni. Jadi itu sebabnya masa tu kami dalam kumpulan tu ada 25 vendor Bumi Putra yang telah diberi mandat untuk diagih-agihkan mengikut ekspertis masing-masing supaya dapat terlibat dengan projek Battersea. Jadi akhirnya kami melihat projek Battersea ini adalah satu projek yang sangat sentimental pada kami sebagai vendor, yang kami diberi peluang untuk participate di peringkat antarabangsa. Itu saya nampak.